Hai, Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Baik, untuk video kali ini kita akan sambung kepada video features account Kickstart kita yang lepas. Baik, so sekarang ni adalah yang pertama kita akan pergi berkenaan dengan demo platform. Demo platform. Alright, demo platform. Platform ni actually seperti yang saya beritahu dulu, kita ada platform yang kita panggil sebagai AES GTS. Kita ada yang kita panggil sebagai QST. Dan kita ada seterusnya kita panggil sebagai CQG. Kalau berkenaan dengan demo, kesemua ni ada demo. Cuma untuk AES GTS, demo environment, demo ni not live. Not live data feed. Not live data feed ni maksudnya adalah contoh harga sekarang adalah 4,000. Harganya bukan 4,000, harganya lain-lain lah. Lepas tu data-data dia pun bukannya live. So mungkin buyer seller pun dia tak tunjukkan seperti apa yang disimulasikan di dalam live. So it is not recommended lah untuk demo AES. Memang tak ada function pun bagi saya. So seterusnya adalah QST. Okay, untuk QST ni pula demo dia live. Live data feed. So live data feed. Jadi untuk demo QST ni anda boleh subscribe melalui dua cara, iaitu melalui dengan website bursa. Seterusnya adalah subscription daripada broker. So dia ada pros and cons yang tersendirilah. Contohnya macam website bursa ni hanya BMD produk. Maksudnya produk-produk daripada Bursa Malaysia sajalah, macam ICPO, FKLI dan produk-produk Bursa Malaysia yang lain. Kalau subscription daripada broker ni anda boleh meluas BMD plus foreign. BMD plus foreign anda boleh buat demo. Dan seterusnya kita ada demo CQG. Demo CQG ni pun live. Demo dia live data feed. So apa yang anda tengok is kalau anda tekan buy sell should be sama lah. Cuma untuk demo CQG ni anda kena subscribe melalui website CQG. Nanti saya akan tunjuk. Cuma limitation je hanya produk foreign. Ini produk foreign macam crude oil, gold dan sebagainya. Okay, so jom saya nak tunjukkan dua cara ni lah. Yang pertama kita akan tengok kepada macam mana nak subscribe demo QST, dan juga adalah kita nak tengok macam mana kita nak subscribe demo CQG. So jom kita pergi ke website bursa terlebih dahulu. Okay, first anda pergi ke laman web bursa. Anda boleh type je terus bursa QST. So bila anda pergi ke bursa QST, anda pergi ke derivative trading simulator. Jadi derivative trading simulator yang di-provide daripada bursa ni adalah menggunakan platform QST. So anda boleh lihat dekat sini ada button start now. Anda boleh tekan sini untuk daftar. Sebelum tu anda boleh lihat dulu frequently asked question yang ada. Anda boleh tengok berapa lama saya boleh guna free subscription ni. Ianya adalah 30 hari. Adakah anda perlu bayar? Tak perlu bayar. Ada macam mana nak install mobile? Ada dia punya cara dia lah. Lepas tu will I receive statement of my trading daily? If you are actively trading, anda akan dapat e-statement. Okay, memang akan dapat juga macam betul. So lepas tu kalau forgot password boleh juga untuk reset. Kemudian apakah produk yang available untuk demo yang di-provide daripada bursa ni, QST punya version ni, which is anda boleh lihat dekat sini adalah produk-produk daripada Bursa Malaysia Derivative. Produk-produk foreign anda tak boleh nak trade lah. So which is kalau kita nak guna pun mungkin untuk crude palm oil dan juga untuk index FKLI kita. Jadi kita pergi balik ke bahagian untuk nak subscribe. Anda boleh tekan start now punya button, anda tekan leave, and then dia akan navigate anda ke page seterusnya lah, page untuk kita subscribe demo. So dekat sini anda masukkan anda punya data username, password, lepas tu anda verify password anda, masukkan particular lain, email address, lepas tu address pertama masukkan city, state, zip, country. Tu this one anda kena tekan lah. Are you currently trading ni, yes or no, depends on anda. Lepas tu this one anda kena tick, lepas tu subscribe. Nanti dia punya instruction seterusnya akan ada di email. Lepas tu anda boleh gunalah untuk demo QST. Jadi ini saja cara untuk daftar demo QST menggunakan bursa punya version. Yang mana anda kena tahu kalau anda daftar demo QST daripada bursa, anda hanya boleh trade Bursa Malaysia Derivative. Alright, tapi di sana percuma lah. Anda tak perlu nak kena subscribe RM68 sebulan. So itu cara untuk daftar. Nanti kita akan go through cara guna lah. So saya tunjuk cara daftar dulu. Baik, seterusnya kalau masuk subscription daripada broker ni, anda perlu subscribe platform dengan membayar RM68 sebulan. So apabila anda subscribe daripada broker ni, anda selagi mana anda bayar subscription fees, selagi tu anda boleh guna untuk platform tersebut. What's the benefit is anda boleh juga trade untuk foreign untuk demo yang ada. Jadi seterusnya kita nak tengok macam mana kita nak subscribe CQG demo. Baik, seterusnya anda perlu pergi ke website untuk daftar CQG demo. So anda pergi ke CQG demo dan anda search sahaja, anda ambil yang this one lah, because a demo login.
So dekat request a demo log ini nanti anda boleh isikan partikular-partikular anda lah. Partikular seperti nama, email, nombor telefon, alamat surat menyurat dan sebagainya lah. So nanti benda ni pun akan dihantar ke email anda. So anda kena ingat kalau untuk CQG ni anda boleh untuk melihat kepada demo untuk foreign trading saja, produk-produk foreign. At least anda boleh biasakan lah untuk trade menggunakan platform tersebut before anda buat real trading nanti. Dan anda boleh juga tengok interface macam mana ianya nampak lah. Alright. Baik, seterusnya adalah macam mana nak subscribe platform. Macam mana nak subscribe platform. Before this, kita ada website. Kita boleh daftar through website RSB Trade Smart. Kita ada daftar platform dulu, platform futures. But at the moment diorang dalam keadaan maintenance. Alright, maintenance. So sekarang ni kita akan melihat kepada cara yang lain, iaitu daftar through form. So submit via email. Anda perlu submit via email. Form tu anda boleh dapatkan kepada saya, dapatkan form through me. So dalam form tu apa input penting adalah anda kena masukkan nama penuh, lepas tu anda kena masukkan email, masukkan nombor account trading, lepas tu kena masukkan IC dan sebagainya. Dan kemudian anda perlu emailkan form tersebut ke email operation. Dan email tersebut akan ada di dalam form tu lah, ke mana anda nak perlu emailkan borang yang anda isi tadi. Untuk subjek anda boleh isikan DMA, platform, scan, ayat QST sebagai contoh. Lepas tu followed by anda punya nombor account trading. Macam tu lebih kurang. Lepas tu body apa-apa je lah. Dear all for your attention. Something like that. Okay. Jadi ini sahaja untuk video kali ni, yang mana kita go through demo platform dan macam mana nak subscribe platform. So seterusnya nanti saya akan update berkenaan dengan cara-cara nak menggunakan platform lah. Okay. Anything untuk lain nanti boleh tanya saya through WhatsApp. Thank you very much.